Actually dalam music video Terluka yang baru ni, so actually masa ni kita orang dah work daripada 7 AM our call time. And then kita dah overdue. Masa tu I think like around 2 AM. And it was my last scene lah kan. Macam dah penat gila. Okay, it's my last scene. So then the scene yang kalau you tengok dalam music video tu, ada I nyanyi seorang-seorang kat tengah. Lepas tu kalau you perasan ada tingkap tau kat belakang. And masa tu light up, kalau you tengok scene tu light up, memang semua light up tu dekat I. And I ada pusing. Tapi dalam ni dia tak tunjuk tau dah tak, korang tak nampak yang 360, tapi I ada pusing. Okay, dalam waktu yang I pusing dalam music video tu, actually I ternampak perempuan. Tapi I ingatkan I macam ingatkan cermin. It look exactly like me, you know, but holding a baby. So kalau you tengok, sabar, kalau you tengok dekat last kali. Kalau you nampak tak light up semua dekat I? Light up semua kat okay, you nampak tak? Okay, dekat dalam ni. Tapi of course lah, bila I dah cut, I cakap cut. Tapi I punya budak-budak semua, dia orang cakap kenapa Kak Nana? Lepas tu I cakap nak tengok balik footage. Tapi tak adalah. Dalam footage tak ada. It was just a sekilas. I tak tahulah kalau actually diorang nampak tapi diorang tak nak bagi tahu I. Weh, serius lah? Dia pakai baju apa? Yang you nampak? Dia pakai baju merah. Yang macam first, kalau you pergi kat first scene, I macam so I ingatkan macam bayangan I. So I suruh cut. Lepas tu dia macam, oh kenapa cut? Sebab orang dah penat kan, dah pukul 2 pagi. So diorang tak nak cut. Lepas tu macam I nak tengok juga footage tu. Tapi dalam footage tu I tak tahu diorang nampak ke tak, or diorang macam pretend untuk tak nampak. But kita orang teruskan. Tapi kalau you pergi balik tadi, you tengok balik yang kat gelap tu, nampak kan tadi I cakap light up semua dekat I kan. You pergi balik kan gelap kan dekat belakang. Tengah diri yang ku beri cinta tapi macam tu lah. Luka kaku tu. Siapakah itu? Macam tu lah. Tapi macam Jap so I cut lah. Tapi macam tapi yang I tak boleh, macam is just this part is like the scariest, because I thought dia macam pandang tempat lain, tapi dia pandang direct to me. And that's why yang I cakap muka dia macam I tu. Macam dalam movie tau. Macam muka dia memang I rasa lah daripada ingatan I tu macam I. Macam like the same as me, you know. Macam I'm looking in a mirror. So Mas tak ada pegang baby weh. Okay lah, cukup